Ini buang masa lah. Kalau saya tanya lebih detail lagi susah lagi pandang dia. Lepas tu saya pergi pula pakai PMD dan intro ni semua. Saya tanya dari sudut teknikal dia kan. Sudut teknikal dia maknanya spek kan, kita jika pasal kat sini kan ada 50-50, maknanya 400. Bila kita nak korek, kita terpaksa potong, tak boleh potong langgang pun. Ingat pecah spring tu, kita terpaksa ambil tinggi base kita lebih dari 150 mm kan, baru kita boleh korek. Itu yang sebenar, actual kita. Nah, kita minta khusus untuk kita buat lagi. Pasal tenaga risk ni bagi saya memang berbohong. Saya guna sekali. Biasa dulu dekat LO kita kan ada chop insurance paid kan. Disebabkan situlah, daripada situlah saya turun naik hilangan 2 gram. Disuruh saya bayar sendiri, tolak lebih 45,000. Sedangkan kesilapan tu daripada internal diorang. Macam saya ni keluarkan LO, dia orang kena submit dekat kena beritahu dekat tenaga risk. Jadi yang CMU ni lupa. Jadi bila kita dapat LO dah dicop insurans, kita tak boleh nak pergi ke insurans lain untuk, walaupun saya ada insurans yang kedua, pasal dia dah cop. Kena bayar. Lepas tu dihapuskan tenaga risk. Ini kan berapa lama yang kita sepakat lah, kita bumi tuan-tuan kan, sepakat yang berapa lama kita dah tunggu sampai tahap dia kita proceed dengan second step. Okay, masa kita berbincang dulu, untuk bila shutdown kita minta seminggu. Selepas kerja tu semua siap kan, dah ready kabel, kita minta seminggu buat shutdown kan? Kita bagi seminggu, sebab kita tahu KMD ni bagi seminggu dah kena 2 minggu. Lebih baik kita bagi seminggu, kita bagi 2 minggu dia minta jadi sebulan kan? Kita ada allowance ni sikit, sama je RM5, sama juga kan. Kita buat minggu. Jadi memang masalah kerja awet dia paling banyak masalah. Yang awet memang lokasi lah. Lagi memang tak ada satu barang tu semua lain tak boleh buat. Saya satu fikir tu, dia bagi saya semua barang ada. Yang tak ada betul steam slacker. Steam slacker tak ada. Engineer dia beritahu saya apa, terus saya pun tak mahu buat kerja lagi. Saya kata steam slacker tak ada, nak buat macam mana.